diri anda dan dari negeri mana? Nama saya Rohoyi. Saya dari Perak. Tanya atas kemenangan tadi. Apakah strategi utama anda untuk menang dalam perlawanan tadi? Fokus dan kurangkan mistake. Siapakah orang pertama yang anda nak peluk dan ucapkan terima kasih? Keluarga dan coach dan kawan-kawan. Terima kasih. Bagaimana perasaan anda dapat mengharumkan nama negeri anda? Apa perasaan anda? Saya berasa gembira. Nama saya Auni Fatin dari Johor. Nama saya Rozio dari Johor. Kami dapat champion, kami merasa gembira. Dan kita ada banyak kekurangan lagi dan kita akan improve lebih banyak lagi. Nama saya Siratul Sadia binti Muhammad dan saya berasal dari Sabah. Bagaimana perasaan anda dapat mengharumkan nama negeri anda? Saya rasa amat happy dan saya rasa ni pertama kali saya dapat medal dalam 2025. Boleh bagi kata-kata semangat? Kata-kata semangat saya, jangan pernah putus asa dan training bersungguh-sungguh. Hai, nama saya Ashdip Singh. Saya dari negeri Selangor. Bagaimana perasaan anda dapat mengharumkan nama negeri anda? Saya rasa sangat bangga untuk menang untuk negeri saya, negeri Selangor, dan saya bekerja keras untuk menang tournament ini dan saya rasa saya sangat happy lah dapat menang MSSM kali ini. Boleh berikan kata-kata semangat? Jangan give up walaupun you rasa macam you selalu kalah semua, jangan give up lah, itu saja. Never give up. Nama saya Ahmad Kaid Darwish bin Ahmad Fuad. Saya Syara bin Said Uzair. Kami dari negeri Melaka. Perasaan saya dapat Johan ni sangat gembira, terharu. Saya pun tak sangka saya dapat tingkat emas. Perasaan saya lepas menang tak expect pun sebab kita lawan Sabah. Sabah tu pun kuat juga. Tak expect lah sebab menangan diorang. Kata-kata semangat, jangan mudah putus asa, berusaha selagi boleh. Usaha takkan mengkhianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapan tahniah kepada negeri Perak yang telah menjayakan kejuaraan MSM pada tahun 2025. Negeri Johor pada tahun ini telah mendapat Johan, yang mana komitmen pemain-pemain yang telah pun berlatih dan target negeri Johor daripada awal tahun dahulu pun kita telah target untuk mendapat Johan, dan apa yang kita target pun telah kita perolehi, yang mana 2 pingat emas telah diperolehi daripada pemain yang ada pada negeri Johor, iaitu Loh Ziyu yang telah tuan-tuan kenali mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa yang merupakan tunggak bagi negeri Johor.